Pergi Bukit Bukit Larut. Ni nak jual kuih. Kuih ke tak? Kuih kak? Kak, kuih kak? Kuih kak? RM1 berapa kak? RM1. Kat atas je RM10 kot. Entahlah. Kat bawah lagi RM1. Entahlah. Kat atas RM10. Kat atas RM10. Jom, hiking Bukit Larut. Okay, kita start mendaki. Hari ni kita lalu jalan tar je. Santai-santai. Betul dek Santai-santai je dek Baik. Wah, pakai energy bar. Tu Alik enjoy kuih. Selamat datang ke Bukit Larut. Hutan simpan Bukit Larut. Sardin roll kak. Sendiri roll dia. Sardin roll dia. Sekarang RM1 ni atas jadi RM10. Jom. Kita dah 1 km berjalan mendaki. Ada lagi 9 km lagi. Ataupun 13 km lagi sampai Menara Telekom. Teruskan perjalanan. Ni betul ke pondok satu? Ha? Tak tahulah kata orang tadi tu. Agaknya dia sebut tu. Oh ya. Dia naik dekat situ kot. Orang ni. Sini okey lah. Dia punya tempat dia redup. Cuaca dia punya hawa dia pun sejuk kan. Ha. Tu dah nampak bandar Taiping lah tu. Dah tinggi lah. Tu. Oh tu betul-betul. Oh cantik lah hutan. Nampaklah bangunan-bangunan tadi. Ha. Dah sampai pondok. Pondok berapa ni? Tahu baru satu. Pondok satu. Ni lah pondok daripada bawah tadi tu. Tangga pacak tu. Gambar tempat lihat tu tak ambil tak. Tu comel. Ah, cantik. Ada view. Ni lalu tadi. Jom. Trail dia naik je lah. Depan yang pacak macam ni. Menaik kan. Ni jalan masuk jalan trail hutan. Dah 2 km. Dah ada lagi 12 km lagi. Dah makin sikit. 12 km lagi. Kita sampai ke Telekom. Target kita Telekom. Okay. Jom, let's go. Kita dah sampai pondok 2. Betul pondok 2? Yes. Ada lagi 10 pondok lagi. Tak tahu. Melemahkan semangat je. Lagi 7 km. Ni baru 3. Betul. Kita dah sampai pondok 3. Di setiap 1 km ada pondok. Apa? Berhenti? Naik ya. Taiping kerak. Oh ni pondok watermelon. Watermelon. 4 kali watermelon. Pondok watermelon di Bukit Larut. Tahulah. Boleh lah kalau nak bergambar naik tangga ni, naik tangga tu. Ramai. Mungkin kalau turun boleh dah nak bergambar. Okay. Awal lah di sini. Bandar Taiping. Woohoo. Nak kena buat macam tu, Dik. Apanya? Tak mau bukan ni dua adik. Dia ada dua adik. Oh, dah ada adik je. Lagi 4 km lagi. Kita dah jalan. Okay, come on. Boleh?
Ya, ya. Ni bunga apa? Cantik lah. Bunga betul tu. Betul lah. Okay. Kita dah 5 km berjalan. 5 km berjalan. Okey. Elevation 608 meter. Okey, come on. Kita dah sampai Tea Garden. 656 meter dari aras laut. Ada depan ni. Oh ni. Oh. Ini ada hujan dia air kuat lah. Oh, laju lah. Laju. Okey, okey. The mini waterfall. Wait. Icin. Nak ambil gambar? Ujung tu ni udang Mak Jah. Jadi menuduk Mak Jah sana. Nampak dari sini ya. Ingat mata bonglang ke? Oi. Trek dia walaupun tah. Hei. Azab. Kaki lah tangkap betis nak sakit. Itu yang hei. Itu makcik ni jumpa tadi kat bawah tu. Bermain di air terjun. Okey, dalam perjalanan jumpa anak sungai. Jom. Teruskan lagi perjalanan kita. 7 km jalan. Lagi 3 kilo. Dah 1 jam 55 minit. Hampir 2 jam. Elevation 844 meter. Teruskan lagi. Banyak dia turun. Kita dah 8 km dah berjalan. 8 km. Yeah. Lagi 2 kilometer ke Bukit Larut. Bukit Larut. Here I come. Tak tengok yang keren-keren tu kan. Tak tengok dah krem dah senaman. Itu behind scene. Dah buat stretching tengah jalan tadi. Macam tak ada terbaring, tak ada bayar. Menunjuk kaki. Sekarang kita dah berjalan 9 km. 2 jam 28 minit. Rumah rehat lah. Elevation 997 meter. Rumah rehat. Rumah rehat. Rumah Seri Permai. Permai. Rumah dia rumah lama lah tu. Lagi 1 kilo nak sampai resort. Let's go. Mana? Rumah rehat. Tapi dia menarik. Dah sampai dah. Dari tinjau. Dah nampak kawasan dia dah lapang dah. Mana dah lapang tu nak sampai puncak tu. Cantik ah. Ni view dia lah. Wah. Sarjana mata memandang. Baik. Dia ada jalan macam jambatan gantung. Oh, saya lupa tengah. Ha. Best ke ni eh? Best. 1.6 kilometers. Kita kena ber-OTD tu kalau gitu. 10 orang maksimum. Biar kita 3 orang boleh lah. Cantik. Ni ada pokok pakis gajah. Pantai. Ni hutan. Dia ada spesies dia kot. Dia ada family dia. Ni pokok rugat depan tu. Cantik lah. Wow. Alhamdulillah. Selamat datang. Belum lagi. Ni kawasan resort dia. Cantik pokok ru. Wah, sebab lepak ni. Kan? Tidur je. Ni resort dia.
Oh, cantik view. Rumah rehat. Beli. Cafe Bukit Melayu. Sampai Kita Road. Kita teruskan lagi perjalanan pergi ke Menara Telekom. Okey. Semua okey lagi ya? Baik. Jom, jom. Sekarang Lagi dah 10 km. Lagi 3 km kita ke Bukit Kofil. Tempat Menara Telekom. Teruskan lagi perjalanan. daripada Bukit Kopi. Ya. Lagi 4 km Dia Bukit Kopi 1 kilometer. Menara Telekom tu 1 kilometer atas. Okey. Boleh. Dah 10 km jalan. Elevation 1105 meter. Nak pergi ke Menara Telekom. Okey. Wah, dah 10 kilometer. Okey, kita dah sampai Gunung Hijau. Puncak Gunung Hijau. Belum puncak tu. Belum puncak? Puncak tu. Oh, Kita naik atas dia. 0.5 atas tu. Ha. Naik atas rumah tu. Mau rehat. Ni ada simpang. Kita pergi Menara Telekom. Lagi 2 km. Ingat tu tinggi. Lagi 2 km masuk kanan. Sekejap. Kita dah berjalan daripada bawah 11.44 km. Nak pergi Menara Telekom tu tak sampai lagi. Dalam 4 km daripada resort Bukit Larut. Okey. Kita masih teruskan. Cuaca pun macam nak berubah. Dah start gelap, mendung. Kita kena cepat-cepat sikit. Okey. InsyaAllah. 11 kilo. Lagi 2 km lagi. Makin atas, makin pacak. Tiga jam 20 minit dah berjalan. Sampai Telekom. Bukan. Yang itu. Silap. Yang tu. Bukan yang tadi. Yang ni. Apa lagi? Silap. Okey, semua come on. Boleh. Boleh. 0.2 km. 200 meter lagi. Boleh. Come on. Tak tahu. Lagi 1 kilo. Bukit Kofil. Ada bau makanan pula. Ni, mana kita tengok tu. Elevation 1388. Itu batu bagus. Alhamdulillah. Sampai dik. Touch dik. Touch pakai dik. 90 betul ke? Touch. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Memang tough. Memang tough. Television 1389. Okay, kita bergerak balik daripada ni. Pecawang Telekom. Sana tu Kuala Kangsar tau. Sungai Perak. Okay, sampai sini je lah kita punya pendakian. Nanti kita jumpa di bawah. Assalamualaikum. Dah tak ada view dah. Berkabus. Hujan. Dah start hujan lah. Buat tu kabus. Dah nak sampai resort lah. Kita nak makan, berhenti, solat. Jom. Ui, berkabus tebal ni. Tak nampak jalan lah. Oh, cantik. Resort berkabus. Nak bergambar juga kat sini. Basah. Boleh je, berdiri je lah. Kita ambil gambar 3 orang lah. Kita naik jambatan gantung, jom. Cantik view kan? Dah tak ada view lah. Putih. Kita nak makan kat mana tu? Oh. View tak ada. Kabus tebal. Macam OOTD. Bila nak makan dah. Macam ni ke gaya dia mesti kita nak daripada depan. Kalau gaya dia mesti okey tak? Dia nak separuh kan? Kita nak berkati. Separuh je. Okey tak macam tu? Kabus tebal. Tak lah, dia tengoklah. Tapi dia tak lah. Terus sana? Kabus dah hilang. Kita berhenti makan. Kebulu Amat kan. Inilah apa yang kita ambil dekat CU semalam. View dah nampak sikit. Ada orang dah bergerak turun dah. Kita orang lepas ni mungkin nak cari surau untuk solat. Lepas tu baru gerak. Sungai Perak sana tu. Laut. Bandar Taiping tu. Kan? Taiping. Sungai Perak. Nak jugalah. Memang boyan. Pantang nampak boyan. Dengan kakak dia, dengan adik-adik dia sekali. Baka? DNA? Jiwa kita semua demam macam ni. Dah balik. Buat apa dah ni? Kita dah berjaya menawar Bukit Larung. Yeay! Kita kena bergerak balik. Jam dah start, jam. Memang tak bisa tutup pun tadi. Okey, jom. Let's go ke kaki bukit. 11 kilo 10 kilo. 10 kilo InsyaAllah. Sekarang jam 2.55 petang. Jom. Balik naik truck weh. Dah ada budak pewai. Pantang dia over. Aduh.
kesihatan. Lepas naik Bukit Larut, alhamdulillah naik dengan selamat, turun pun dengan selamat. Dan overall pengalaman yang bermakna. Rasa nak naik lagi tak? Tak nak. Balik tadi naik jeep. Separuh jalan. Balik lagi 5 kilometer. Lagi 4 kilometer. 4 kilometer. Kaki dah tangkap Dah tak boleh, larat. Ada orang offer lah. Ada pula orang abang tu offer naik jeep. Bagai orang mengantuk di Sorong Kemantal. Begitu. Doa dimakbulkan. Memang pada atas tadi memang berdoa ada jeep lah. Ya. Alamak. Okey, setakat di sinilah video kita hari ini. Bukit Larut memang best. Terpadu sampai ke best memang. Sampai ke YouTube ya. Sampai ke. Okey, hingga berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.